saya hairan kenapa Petronas perlu pecat lebih 10,000 pekerja. Kenapa Petronas kena pecat lebih 10,000 pekerja? Orang nak buang ni 10,000 nak buang. 10,000 nak buang, tuan-tuan. Meloyo, perusahaan minyak Malaysia Petronas PHK karyawan besar-besaran. Perusahaan energi negara Malaysia Petronas berencana mengurangi jumlah karyawan untuk memastikan kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang di tengah meningkatnya tantangan di industri global. Alasan utama langkah ini adalah untuk memastikan Petronas tetap bertahan dalam beberapa dekade mendatang. Jika tidak dilakukan sekarang, Petronas mungkin tidak akan ada lagi dalam 10 tahun ke depan, kata Presiden dan CEO Petronas, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, sebagaimana dikutip oleh media The Edge pada Jumat 7 Februari. Kantor berita negara bernama juga melaporkan pernyataan serupa dari briefing bersama para editor, mengutip CEO Petronas yang menekankan bahwa langkah ini diambil agar perusahaan tetap dapat berkontribusi pada pembangunan nasional. Saat ini, Petronas memiliki hampir 50.000 karyawan, menurut situs resminya. Dalam tanggapan email kepada Reuters, Petronas mengonfirmasi laporan media tersebut tetapi tidak memberikan rincian mengenai jumlah karyawan yang akan terkena dampak. Muhammad Taufik menegaskan bahwa kebijakan ini bukan akibat dari kesepakatan antara Petronas dan pemerintah negara bagian Sarawak mengenai distribusi gas lokal. Tahun lalu, negosiasi antara Petronas dan perusahaan energi milik Sarawak, Petros, menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kontribusi Petronas terhadap kas negara serta operasinya di Sarawak, yang menyimpan lebih dari 60% cadangan gas Malaysia. Menurut The Edge, Muhammad Taufik menyatakan bahwa proyek pengembangan minyak dan gas ke depan akan menghadapi marin keuntungan yang lebih tipis serta tantangan teknis yang lebih besar. Pemerintah Malaysia memproyeksikan penurunan produksi gas alam dan minyak mentah pada 2025, akibat penghentian sementara beberapa fasilitas produksi untuk pemeliharaan serta melemahnya permintaan di pasar ekspor tertentu, menurut sebuah laporan pemerintah. Perdana Menteri perlu memberi penjelasan kenapa nak pecat sebegitu ramai sehingga lebih daripada 10,000 pekerja. Ini adalah satu angka yang paling besar. Ini akan merosakkan ekonomi negara, khususnya di Semenanjung Malaysia ni, akan menjejaskan ekonomi negara dan akhirnya rakyat akan jadi susah. Berapa orang nak buang ni? 10,000 nak buang. 10,000 nak buang, tuan-tuan. Kata ekonomi bagus, tapi nak buang orang. Kalau Petronas dah start buang orang, GLC mana lagi nak buang? Lepas ni nak suruh siapa buang orang? TNB, Telekom. Saya dengar cerita lagi, ada daripada ini kita dengar, kita nak tanya Petronas, dia semua tak mau jawab. Nak tanya Menteri Kewangan, dia asyik pergi keluar negeri je, tak jawab-jawab. So kita cari sumber-sumber, kita tanya pasal apa. Kadang dia tuduh sebab bisnes tak ada lah, hilang lah, apalah. Sebab deal dia dengan Sarawak lah kononnya. Sebab bisnes Petronas Sarawak ambil lah sebenarnya. So macam mana nego lah apa. So saya nak cakap pada Anwar Ibrahim, saya nak cakap, kalau awak yang tak reti nego, apa pasal pula kita yang kena buang, betul? Awak yang tak reti nego, awak lah letak jawatan. Dan kalau bisnes tu tak bagus, patut orang atas lah letak jawatan, betul tak? Bisnes tak bagus, siapa yang buat keputusan, orang atas lah dibuang, betul? Bukan orang bawah. Jadi orang atas yang tak reti nego, yang kena buang orang-orang bawah ni. Ini banyak lagi orang nak kena buang. Macam mana cerita, tuan-tuan? Itu satu. Menteri Ekonomi kata ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.5% hingga 5.5%. Tapi saya hairan kenapa Petronas perlu pecat lebih 10,000 pekerja. CEO Petronas kata pekerja-pekerja terpaksa diberhentikan kerana perlu memastikan Petronas dapat meneruskan kewajipannya dalam berkhidmat pada kepentingan negara. Namun, sehingga hari ini, tak ada penjelasan dari Petronas tentang faktor pengurangan pekerja secara tiba-tiba. Lagi pelik,
pada 30 Januari tahun 2025, Petronas dilaporkan merancang untuk melaksanakan kira-kira 50 aktiviti pemulihan dan penutupan dari tahun 2025 hingga tahun 2027 dengan aktiviti utama tertumpu di 5 wilayah iaitu Sabah, Sarawak, Kerteh, Melaka dan Pengerang. Dan menurut Petronas dalam laporan tinjauan aktiviti untuk 3 tahun yang akan datang, pelaksanaan aktiviti itu memerlukan tenaga kerja yang besar dengan jumlah pekerja dijangka memuncak sekitar 25,000 orang pada suku kedua tahun 2026 dan suku pertama tahun 2027. Baru lepas 2 minggu, kenapa tiba-tiba perlu pecat 10,000 pekerja? Adakah keputusan ini dibuat atas pengaruh politik? Adakah PMX yang mengawal Petronas dan Menteri Ekonomi pakar formula tahu isu ni? Bulan Ramadan dan Raya dah dekat. Mereka yang bertungkus lumus tidak diberikan bonus, sebaliknya bakal dibuang kerja. Siapa yang bela nasib mereka? Adakah ni adil kepada mereka dan keluarga mereka? Saya Yvonne, ikut saya di TikTok. Bersama kita bersuara demi rakyat Malaysia. Kenapa Petronas kena pecat lebih 10,000 pekerja? Kecoh di media sosial. Lebih 10,000 bakal hilang kerja. Bayangkan mak ayah selepas kena pecat, balik rumah dan tatap wajah anak-anak. Gelap masa depan. Adakah penyusunan semula ni hanya digunakan sebagai ayat penyedap bagi majikan yang tidak lagi perlukan pekerjanya? Inikah yang selalu dicanang oleh kerajaan Madani bahawa ekonomi negara bertambah baik. Bertambah baik sehinggakan salah satu penyumbang utama pendapatan negara kena pecat lebih 10,000 pekerja. Kalau kita tengok prestasi Petronas dari suku pertama 2022 sehingga suku kedua 2024, keuntungan Petronas memang jatuh merudum. Siapa yang sepatutnya bertanggungjawab? CEO lah. CEO Petronas kata, langkah pemecatan ni untuk kurangkan kos operasi supaya syarikat terus berdaya saing. Tapi saya nak tanya, macam mana dengan CEO yang sepatutnya bertanggungjawab? Adil ke macam ni? Sekarang sudah tengah bulan Februari. Mana laporan kewangan suku ketiga 2024? Apa yang cuba disorok? Cukup-cukuplah sorok titah addendum. Takkan laporan kewangan ni pun nak sorok juga? Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat. Petronas nak kena jual, betul. Angsa emas. Ni saya nak hantar ni mesej. Saya bacakan. Kawan saya ni dia kerja Petronas. Dia betul kerja Petronas je. Dia kerja Petronas. Saya tanya dengan dia, apa cerita? Dia bagi tahu. Cakap dia, apa cerita? Dia kata 17,000 secara berkala. Tak ada naik gaji, tak ada bonus, tak ada naik pangkat. Semua sangkut sebab PM bodoh. Sebab PM bodoh. Apa-apa yang Melayu Islam, semua nak kacau. Ni member kerja Petronas saya beritahu ni. Tapi memang betul pun kalau kita fikir balik. Apa saja yang berkaitan dengan orang Melayu, Anwar kacau. Betul tak? Apa saja yang berkaitan dengan orang Melayu, Anwar kacau. Beras, Bernas, Puspakom, Petronas. Apa lagi? Apa lagi dia kacau? Apa lagi?
banyak benda berkaitan ada Melayu je dia akan kacau. GSB, Aman Palestin, apa lagi? Banyak benda yang dia kacau. Melayu ni dia kacau, dia akan kacau. Pencen, pencen apa? Semua ni KWSP, sakau. Dia nak melemahkan kita orang Melayu lah. Bila orang Melayu ni lemah, akhirnya orang Melayu tak terlawan lah. Tak terlawan lah kita. Sebab tu dia, saya tak tahulah kalau ada yang kata negara tak teruk. Macam saya yang dah lama saya tengok, kita bukan daripada sudut ekonomi saja, kita daripada sudut ekonomi, sosial ni, keselamatan ni, akidah ni,